dulang. Nak gambar? Balik. Dah dapat rata-rata 5 bagi ke saya. Oh, dewasa, 2 lane. Siapa harga tertinggi? Jalannya okey, semua kenderaan boleh lalu. Ada pantai. TVC 2 kanan. Itu bang, depan itu. Oh, dah siap dah. Kemah besar kemahnya. Tengok cerita apa? Jom kita tengok bilik nenek dia tilam angin. Jom kita tengok suasana pantai punya view. Hai, kita tengok Amal. Jangan nasi goreng. Kita masuk kemah kita. Kali ke-7. Dalam nyata diri selalu pemergian. Please lah. Ramai gila Nampak beratur. Oh, beratur panjang. Okay, ni satu dulang. Okey, bawa. Kita ambil 4 dulang. Dapat jam free satu. Satu meja. Meja kedua. Meja ketiga. Lagi shop. Meja keempat. Cepat-cepat sampai. Ha? Lagi shop. Shop. Apa tu shop? Jam pergi shop. Okey. Minta maaf lah diorang dah lapar sangat dah ni. Nak tunggu korang tak sampai-sampai. Sedap lah Sedap. Terbaik dia punya daging dia sedap. Ada 2 lagi kita tunggu. Yang ni yang boleh tahan, yang boleh bersabar. A few moments later. Grup ni dah makan dah. Okay, ada 2 grup yang belum makan. Ni baru makan. Makan. Amal. Dah pedam. Dah bagi tadi satu. Tak cukup Organizer ni. Boleh sampai. Jom gambar. NANI? Nak gambar? Balik. Nak gambar? Balik. Jom balik. Gambar kat depan. Dah dapat rata-rata 5 bagi ke saya. Orang nak balik dia masih lagi ya. Stay tu. 3 hours later. Iman okey tak Iman? Saiz tu okey? Saiz berapa? Okey, itu simpan dulu. Tunggu jap. Aina. Ada Mak? So, kita punya pertandingan untuk dewasa 2 lane, kanak-kanak 2 lane Bagi ni dah suasana. So, kita Hidung jangan gembang. Main lah, tak nama. Dengar. Kita main pertandingan ni bukan saja je. Kita main satu game je. Daripada nombor 1 kita main nombor 10. Okey. Siapa markah tertinggi, orang teratas akan ada hadiah. Dewasa kanak-kanak campur. Tak ada asing-asing. Mana boleh? Jangan main gaduh-gaduh. Kita semua saudara-mara. Kalau menang, ada pertandingan boleh sekarang. Tak bisa? Satu lagi lah. Okey tak? Sikit lagi.
moments later. Top 5. Jadi bila kita dah berbincang, setiap lane siapa pemenangnya kat situ. Tanpa melengahkan masa, kita jemput VIP yang berhad. Haja Hasna untuk penyampaian hadiah dipersilakan. Untuk kategori lane pertama dengan angka sebanyak 116 dengan mempunyai 1 strike dimenangi oleh Puan Arsyada Najmi. Yang bilang. Pegang macam tu. Okey, seterusnya lane kedua menang tidak disangka 122. Memandangkan beliau adalah penganjur terbatal, digantikan yang kedua iaitu Hafiz. Saudara Ahmad dari Hafiz. Bentar sikit dia tak nak. The next day. Belah kanan tu jalan besar. Ni sempang pertama, kita belok kanan. Kiri macam tak ada jalan. Jalannya okey, tak ada masalah. Semua kenderaan boleh lalu kot. Depan tu ada lagi sempang. Nafisa, good morning. Tak. Dah nak sampai tu. Okey, lagi satu sempang. Oh, laluan ni dia ada satu jambatan kat sini. Jambatan kecil. Oh, logo campsite. Wih. Logo campsite belakang. Terus kanan time base Tiger Base Camp. Laluan besar ke kecil? Ialah orang besar dekat terlalu buat. Yang atas bukit. Nampak ni? Mana pula ni? Kiri kanan? Kiri. Oh, nampak tak? Masjid pula. Nampak tak? Ambil gambar. Ada pantai. Mestilah ada pantai. Okey, dah sampai. Alhamdulillah. Oh, TVC 2 kanan, TVC 1 kiri. Okey. Bang, saya punya kat mana? Yang ramai tu. Ya. Itu bang, depan itu. Itu 5 kemah itu. Oh, dah siap dah Sudah. So boleh pergi sana lah terus Dah sampai. Inilah kemah-kemah diorang. Jom sah, cepat. Ya, inilah tempat kita ya. Ada kemah. Besar kemahnya. Kemah besar lah. 8 orang boleh masuk ni. Oh, siap ada tu lagi. Cantik cun-cun. A few moments later. Betul langit. Tengok cerita apa? Kita hunting tall shelly. Dan kita tengok bilik nenek. Ada tilam angin, ada Aisyah. Abang. Jom kita tengok suasana pantai ni dengan bola-bola. Memang best punya view.
Aisyah. Semua tengah duduk di pantai. Bukannya di pantai ni rumput macam padang golf. Aisyah kita kemah orang ni ada ni kemah orang lain. Itulah. Hai kita ikut ramal. Apa dengan tadi? Tadi dia shoot. Sekarang ni kita buat campfire. Kita lepak dekat tepi pantai. Terlalu sejuk jadi kita buat unggun api. Budak-budak ni cari kayu api kat tepi pantai. Wah, banyak nampak tu Haikal bawa. Oh, banyak. Nenek bersama cucunya sembang-sembang santai. The next day. Inilah suasana pantai di pagi hari. Jam dalam pukul 8.30. So hari ni kita sarapan pagi. Nasi goreng dengan sandwich. Ada nanas, nasi goreng. Kemah macam ni, tent macam ni. Semua adalah tent yang disewa RM50. Parking pun actually boleh loading barang betul-betul dekat kan tempat kita nak pasang kemah. Kemah. Okay, jom kita masuk kemah kita. Inilah kemah kita. Cumanya kita punya yang ni kali ke-7 camping. Ada yang ni lari sikit lah sebenarnya. Tiger Base Camp 2 campsite Johor 3 hingga 4 Januari. Kenapa sahaja heboh A few moments later. Sesi family children memilih lagu untuk berkaraoke. Dapatkah aku 1000 tahun takkan sama, sesaat bersatu dalam nyata. Matanya lirik-lirik selalu, mukanya manis-manis alu. Kita akan suruh Cik Hafiz lah yang menyanyi. Wakil-wakil. Perjalanan ini pemergian detik-detik kita yang berlalu. Bang.